Hati-hati! Vlog terakhir balik ke universiti. Sebab pun ni pun dah last sem. Next sem intern pula. Intern pun dekat rumah je, bukan dekat KL. Inilah vlog terakhir kita untuk balik ke universiti sebab nak exam. Ada dalam 2 paper tinggal. Bukan 2 paper tinggal, memang dah ada 2 paper je. Sebab final sem kan, dah tak banyak sangat paper. Alhamdulillah lah dapat intern dekat rumah. Kalau intern ke KL tu, uish, kos hari hidup besar. So tak jauh daripada rumah. Ada dalam 20 minit perjalanan. Okey lah, daripada duduk kat KL kan. Alhamdulillah lah rezeki. Berapa kali dah kena reject. Tapi biasa kan, ke reject tu biasa. Tak semua orang nak kita. And kita kena tetap cubalah cari kerja, tetap teruskan hidup. Banyak pula traffic light kat Melaka ni. Okay guys, kita pun dah tengok tempat mana nak intern tu. So kita akan teruskan perjalanan ke universiti. Lepas ni dah jarang dah lalu jalan ni. Kalau tidak setiap minggu nak lalu sini. Setiap minggu balik rumah. Sebab selalu kat sini kadang-kadang ada polis ke tembak kat sini. Kat sama ada lah, kat sebelah mana ke atau belah sini. Sakit pula tekak ni Semalam makan kambing bakar. Sakit tekak tau. Panas. Motor apa ni? Honda Goldwing. Macam polis tu. Okay, kita pun dah keluar ke highway. Saya dah lama juga tak masuk highway. Dah dalam 2 minggu kot. Lagi sikit lah. Okay guys, kita pun dah sampai ke RNR Seremban. Nak isi minyak 32 bar je. Asal jam ni crash. Okay, kita masuk sini. Kita ingat nak masuk depan, crash kata Waze. So kita elak lah. Kita tengok daripada sini apa crashnya. Harap-harap tak ada kemalangan jiwa je. Tengok dulu ada apa. Tengok jam. Dia orang elak crash. Crash apa? Ni dia orang dah kat tepi lah. Teruk ICR tu. Kat depan pun crash ke? Tengok sikit. Ada apa? Ni pun crash. Lama berapa banyak crash ni. Slow sampai depan. Ni terlepaskan minyak Kita leka. Sana pun crash. Harap-harap moga bertabah je kepada yang crash tu, accident tu. Okay guys, kita pun dah isi minyak ke RNR. Adakah jalan sudah clear? Laju lah. Aduh, misal aku ambil sini Okay, alhamdulillah jalan pun dah clear balik. Kita pun dah isi minyak. Ada pula kereta accident lagi kat sini. Sedap Dia dah isi minyak tu, sedap nak pulas Dia ada ride, banyak je orang ride hari ni. Ada event ke? Crown shoulder, okay. Baru nak masuk. Baik. Dah tengah naik bukit pula tu.
Kita lama lagi kita nak pergi ke tol Sungai Bersih. Ya, tol paling jam di dalam dunia. Okay guys, sekejap, depan tu jam tak? Macam tak jam. Macam tak jam. Hari ni hari Ahad kan. Tak tahu nak post hari video ni hari apa. Tapi hari ni hari Ahad. Macam clear. Macam clear. Macam clear. Clear ke? Clear ke? Tolonglah clear ya. Adakah ini orang kata pengamatan terakhir? Ya, Alhamdulillah jalan ini clear ya. Orang kata tak ada lah seteruk biasa lah. Biasa ada jamnya. Kadang-kadang ada accident lah. Ni pengamatan terakhir lah kan. Aku datang KL sebagai student. Oh, bawah ni bahaya sikit eh. Ada polis biasanya. Ada ke? Dia cakapnya. Oh tu polis dari belah sana lah. Dah agak dah. Confirm ni sekarang tak nampak 10, pukul 10 lebih kurang macam tu lah. Dia ke pukul 10 atau pukul 12. Biasanya ada polis. Sekejap lagi, sekejap. Sorry, lupa. Baru cakap nak masuk lalu SPE lah, Jalan Favorite Jan sebab lawa lah jalan dia. Jalan paling lawa. Mungkin ada lagi lawa, tapi rasa ni best lah jalan SPE ni. View dia lawa, dapat KLCC je. Ada bangunan Merdeka, apa dia, Menara Merdeka, Maybank, Menara Maybank kan orang panggil sekarang kan. Besar Maybank dia. Menara Kuala Lumpur, KLCC. Itu menara apa tak tahu lah. Sedap juga matahari pukul 10 ni. Dia panas yang sedap lah. Rasa macam tiba-tiba bertenaga pula kena matahari tu. Rasa macam jadi Superman.
lawa. Lawa betul lah bandar ni. Tak sangka dah tak tinggal sini lagi dah. Mungkin lagi bagus kot, sebab nanti jadi tempat ni lagi special. Kalau duduk kat sini rasa macam biasa je. Biasa lah macam tu kan. Apa KLCC biasa macam tu. Nanti dah lama tak atas sini, rasa macam special balik lah. bontot. Betul lah, seat ni rasa Mas beli mula-mula lembut tau. Ataupun berasa lama-lama dia keras lah. Inilah dalam masuk ke UIAM, Universiti Islam Antarabangsa. Tengok sikit. Bahaya kat sini kan. Bahaya gila tempat ni. Member pernah accident lah kat sini. Pecah R25 dia.
Tapi Alhamdulillah masih selamat lagi lah. Tapi sekarang kat hospital kot. Oh, ada JPJ. Nah. Oh, tengah berbincang ni. Siapa ke Sapan? Aduh, aku kena sampai exhaust tu. Masuk ikut depan lah. Ada basikal. Ada. Inilah UIM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sebenarnya banyak tempat yang Jen tak explore kat sini sebab kekurangan masa dan malas nak ambil tahu. Memang ada awesome. Stiker tak ganti lagi dah. Awesome guys, kerja awesome lah. Sesak kita yang saman je. Sama apa sebab keluarkan stiker lambat. Berapa kali lah pergi pejabat awesome, polis awesome tu, polis bantuan dekat dalam UIA lah. Banyak kali lah pergi. Tapi itu lah, alamak ada pahal macam ni lah. Ni awesome lah. Banyak kali pergi, tapi stiker tak buat. Lepas tu dia buat bulan 1 hari tu. Awal bulan 1 ke hujung bulan 12. Malas aku nak beli, malas aku nak pergi. Memang RM5 lah. Tapi kalau sekarang sama 100 tu. Sebab tak ada stiker. Ni stiker lama. Lagipun berapa hari tinggal. Tak berapa hari lah nak duduk sini. Intern pun dekat Melaka sana. Okay, kita try push lah. Okay, dah. Oh, makin banyak orang kat sini. Yang tinggal lah, yang ketiga. Tapi sekarang ni minggu exam, so ramai dah balik, ramai dah habis lah. Aduh, lambat pula nak habis exam lah. Pokok bayar gugur ni, musim panas kan. Dia tak dah nak puasa. Tak sini lah. Okay guys, tu saja video kita pada hari ni. Tak tahu berapa lama, sorry kalau lama ke video tu. Okay, sampai jumpa di next video. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.